Seorang budak Yahudi sakit tenat. Nabi SAW datang ziarah dan duduk di sisi kepalanya. Nabi ajaknya mengucap syahadat. Budak itu pandang ayahnya. Si ayah berkata, "Ta'atilah Abul Qasim." Lalu dia masuk Islam dan mati. Nabi SAW pun keluar daripada rumah tersebut sambil berkata, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya daripada neraka melalui aku." Hadis riwayat Bukhari nombor 1356. Wahai Muslim, Nabi tak mahu seorang pun masuk neraka. Tapi kamu, adakah kau peduli untuk nasib kawan-kawan kau, teman-teman sekerja kau, jiran-jiranmu yang belum kenal Islam? Ingatkan diri kita tentang ayat yang diucapkan oleh Nabi. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak itu, budak itu daripada neraka melalui aku. Melalui aku. Ayat melalui aku itu bermakna peranan kita sebagai da'i yang menjadi asbab kepada banyak non-Muslim masuk Islam, menerima hidayah Allah. Wallahu a'lam.